Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama anda hari ini kami dari TV Munshi PSS. Saya wartawan 1 anda Damia binti Mama Azmi. Saya wartawan 2 anda Nur Anis Farhana. Kami melaporkan Pada hari ini, tarikh 17 Mac 2025 bersamaan hari Isnin, bertempat di Dewan Munshi, akan berlangsungnya program Malaysia Madani yang berdasarkan asas kerajaan negara. Mempunyai rukun madani, iaitu ada 6: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan. Kami akan membawa anda kepada agenda-agenda yang akan berlangsung di program ini. Assalamualaikum Kak. Hari ini saya bersama dengan Akak Syamsina. Saya ingin bertanyakan soalan sedikit, boleh? Okey. Apakah pendapat anda tentang program yang telah dijalankan ini? Saya rasa program ni berfaedah untuk murid-murid. Pelajar dapat tingkatkan prestasi pelajaran, disiplin dan juga tingkah laku. Pelajar juga dapat mendalami prinsip madani, iaitu ketampanan, kesejahteraan, daya cipta, kehormatan, keyakinan dan juga ihsan lah, dan aplikasikan dalam kehidupan seharian. Saya sangat setuju dengan pendapat akak ni. Okey, sekian daripada kami. Terima kasih kerana telah bekerjasama dengan kami. Sekian melaporkan. Pada pendapat saya,